Macam ni lah kalau masih ada anak kecil. Tapi bagi aku ni salah satu hotel yang sesuai sebenarnya untuk korang ambil 3-in-1 staycation ni, yang mana pada harga satu malam RM500, korang boleh stay dekat sini 2 hari 1 malam. Lepas tu husband and wife boleh spa dan juga dapat breakfast percuma untuk 2 orang. Jadi inilah suasana dekat Sojun Spa Hotel dekat Ipoh ni. Dengan package yang kita ambil tadi, kita dapat bilik katil king dan juga memang selesa lah. Aku suka dengan Sojun Hotel ni sebab apa? Sebab dia up to date dengan TV pun ada smart TV. Anak-anak memang suka lah sebab dari lobby dia korang berjalan naik memang bau macam spa, bau herba macam tu ha. Macam ni kita orang buatlah surprise untuk anak kami ni, birthday dia waktu ni. Tapi masa spa kita tinggal je lah dalam bilik tu. Tapi kalau ada anak yang baby tak sesuai lah kot kalau nak tinggal. Ha, ni roof garden dia tau. Dekat atas ni boleh santai sembang-sembang, boleh lah tengok bandar Ipoh daripada atas ni ha sebenarnya. Dan yang best tu kat mana saja kita lepak, kita akan bau herba, minyak yang diorang memang letak di semua koridor. Inilah suasana pagi dekat The Sojun Spa Hotel ni. Korang tengok decoration dia minimalis macam ni kan. Ha, yang inilah minyak yang aku cakap diorang letak, dan konsep kat sini more kepada natural. Diorang tak pakai chemical lah untuk nak bau-bau wangi tu. Dan memang satu hotel yang sangat selesa dan best bagi aku. Macam sebelum ni aku ada cerita pasal spa dia kan, yang kita dapat dalam package ni. Aku nak tunjuk real pengalaman aku. Nak tengok tak? Komen nak tengok.